Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan pengamal media yang telah sudi tunggu sampai habis persidangan Dewan pada kali ini yang telah dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan 4 hari yang lepas. Hari ini hari yang terakhir, alhamdulillah disambung sampai selesai. Banyak hal-hal yang telah dibangkitkan dalam perbahasan dan soalan-soalan oleh ahli-ahli yang berhormat. Semuanya telah dapat diperjelaskan oleh esko-esko berdasarkan portfolio masing-masing. Ada juga pencerahan-pencerahan baru berdasarkan perkembangan semasa diambil kesempatan semenganan Dewan ini untuk dibuat pencerahan. Saya ucap terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan juga pembangkang yang telah mengambil bahagian menjayakan sidang Dewan ini. Pada pihak rakan-rakan daripada adun-adun bukan kerajaan, kita menghargai sikap mereka sebagai fungsi semak dan imbang. Terima kasih kepada hal-hal yang telah dibangkitkan. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Cuma berita itulah Kedah tidak menolak. Saya tak kata tolak. Bila mereka kemukakan cadangan melalui kagum, kita kemuka cadangan balas berdasarkan cadangan kita. Bukan kita tolak mereka punya. Kita kemukakan apa yang kita nak berdasarkan kira-kira mekanisme nilai-nilai yang telah kita ambil kira dalam tuntutan tu. Itulah kita kemuka. Bukan kita tolak dia punya. Lepas tu lah baru berlaku perundingan. Saya tak pasti sama ada 41 dia tu pun akan dikekalkan atau tidak. Sama ada ditambah atau dikurang saya tak tahu. Tapi kita punya tuntutan kita maintain lah. Inilah kehilangan yang telah kami alami selama ratusan tahun dengan nilai cukai tanah terendah untuk tanah-tanah padi, tapi kami terpaksa kekalkan demi kepentingan negara dan rakyat negara ini. Maka kami mohonlah supaya dipertimbangkan hal itu 200 juta. Ada pada item-item yang munasabah untuk kita kemukakan. Sebab tu kita kemuka. Bukan, daripada dulu pun kita maintain. Sebelum mereka ada proposal, kita dah ada. Bukan counter. Mereka counter kita punya. Jadi kita maintain dengan cadangan kita tu lah. Bukan banyak kat kita. Kita yang kita cakap ni tu saya kata subject matter. Yang kita cakap ni tentang kehilangan hasil daripada cukai tanah akibat pengekalan kawasan tanah padi yang cukai tanahnya paling rendah. Dia cakap pasal projek. Saya tak tahu siapa tak faham. Dia cakap pasal projek tersia dan pembaikan empangan bedu. Dalam pakej yang sama juga akan ada jenayah transfer. Dia belum diumumkan lagi. Mula-mula dia umum tentang pertanian padi di Kedah ni 3 bilion. Mula-mula dulu saya dengar 3 bilion. Lepas tu 5 bilion. Lepas tu jadi 1 bilion. Semua tu tentang projek infrastruktur pengairan padi untuk meningkatkan hasil padi, bukan meningkatkan cukai tanah sawah padi. Yang kita cakap ni cukai tanah sawah padi. Itulah hasil state. State ni tak ada hasil lain. Dia ada cukai tanah, ayak tu pun sebahagian sekarang ni sumber air mentah aja untuk air terawat, bukan lagi sumber state. Dari jedah swasta. Dia dah ada akta wasiat tu, dia dah berpindah. Ayak terawat ni dah bukan bidang kuasa state lagi. Hanya raw water saja. Itu je hasil state. Lepas tu hutan. Cukai apa semua, industri lah, apa semua ni, tukaran wang kan, cukai import, ekspor, bla 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 kan. Semua pergi federal. Pergi persekutuan. Jumlahnya berpuluh ratus bilion. Untuk di hasil padi saja berapa puluh bilion yang hasilkan di Kedah. Cuma kita kekurangan daripada hasil negeri di atas kita mengekal kawasan padi itu. Padi cukai tanah dia rendah. Itu saja. Itulah yang kita kemukakan pun. Projek-projek itu bukan kita tak mau, kita ucap terima kasih kepada keprihatinan persekutuan untuk meningkatkan hasil pengeluaran padi dengan membangunkan infra terkini. Macam tu. Menguruskan negeri. Kita rakyat makin bertambah, keperluan pengurusan gaji makin naik.
Kena ada hasil bertambah lah. Kena ada pertambahan hasil. Kena ada. Tidak kita nak main menang. Hak kita banyak tu saja. Rakyat makin ramai. Jentera makin besar. Gaji makin naik. Harga barang makin tinggi. Elektrik kita kena bayar juga. Sama. Ayak kita kena bayar. Ni semua mana ada turun. Semua naik. Jadi hasil tak naik. Gitu. Bukan kita perlu 200 juta. Kita perlu lebih daripada tu lagi. Sebab tu kita sasarkan pada tahun 2028. Daripada cukai-cukai yang kita kutip. Kita nak 1 bilion. Jadi apa lagi yang boleh mendatangkan hasil kepada kita? Kita bawa lah. Bukan kita nak pergi ambil duit cemeh. Bukan. Ada base, ada asas, ada benda-benda yang kita pertimbangkan sebelum kita buat tuntutan. Bukan kita minta sedekah. Kita boleh bangunkan tanah sawah padi kita dengan komersial, industri, perumahan dengan mendatangkan cukai tanah yang lebih tinggi. Tapi kita nak kekalkan pengeluaran padi di negara ini. 43% datang pada Kedah. Satu lagi hasil potensi yang kita halau Kedah adalah Presiden China baru ni dia nak bagi inilah kata setuju. Oh ya. Tak dengar pula. Bagi kita kalau benda tu Bagus. Kalau boleh saintis-saintis dia datang sini buka kilang kan, tak payah kita ekspor raw lagi. Kita boleh proses di sini. Dia punya hiliran tu berlaku di sinilah. Dia pelumbungan tu huluan. Kemudian tu dia punya hiliran tu kalau berlaku di sini juga dia akan ada spillover tu, pemindahan teknologi. Lagu tu kita setuju, kita sokong. SOP belum lagi. Kementerian. Saya harap rumus ni rumus. Saya pun habaq kata ni rumus. Bahawa Persekutuan Berhasrat untuk menubuhkan satu badan macam Petronas yang ditubuhkan di bawah Akta Petroleum 74 tu untuk REE tidak berlaku. Ya. Rumus saja saya dengar. Saya harap benda itu tak berlaku lah. Ya, harap tidak berlaku. Tanah galian kita. Cuma di Persekutuan dia ada Majlis Tanah Negara. Keputusan dibuat di situ. Keputusan majlis-majlis macam tu. Majlis Perancang Fizikal Negara, Majlis Kerajaan Tempatan, Majlis Tanah Negara. Dia dibaca bersama jadual 9 Perlembagaan Persekutuan. Itu masalah dia. Bila kita dah buat ketetapan di sana, kita kena patuh. Kita tak maulah lagi itu. Tak usah pergi sampai situ. Bagilah kuasa kepada negeri. Ini pun peluang kepada negeri. Cari duit kan untuk menguruskan negeri. Janganlah pergi ikat macam tu pula. Ya, itu menginiaya negeri-negeri. Ya. Kalau berlaku, saya pun kata rumor saja. Saya harap ia tidak benar sama sekali lah. Zura nak kenal, nak tanya apa? Ha? PM. Tak ada sangkut paut. Kita ada undang-undang tubuh negeri. Persekutuan dia ada Perlembagaan Persekutuan, tak ada sangkut paut. Dia punya pasal kita punya pasal. Kalau ada keperluan, kalau kuan tu setahun dah merapu, tak payah tunggu 2 penggal. Belah cepat sikit. Bahasa orang Kedah lah. Kalau setahun dah merapu, tak payah tunggu 2 penggal. Bukan bergantung kepada tempoh sebenarnya. Bergantung kepada orang tu. Prestasi dia, keupayaan dia. Boleh tak boleh kan? Masa dulu kata boleh. Orang pun nampak macam boleh. PP jadi tak boleh. Tak payah tunggu 2 term. Bukan saya kata kat siapa-siapa. Saya sendiri pun. Dulu saya rasa tak boleh. Main duduk-duduk dia kata boleh. Duduk lah. Tak payah duk hakkan saya. Kalau boleh. Kalau main duduk-duduk, tak boleh lah. Belah lah. Saya pun kalau saya rasa saya tak mampu dah, saya akan belah dengan sendirinya. Tak payahlah buat undang-undang. Bergantung kepada orang tu, bukan bergantung pada undang-undang. Kalau dia tu bagus, tiba-tiba kita hak dia 2 penggal, rugi kita. Kalau dia bagus. Kalau dia tak bagus, bubuh 2 penggal, rugi kita juga. Belah cepat sikit. Tak.
Kita ada undang-undang tubuh kita. MB ni dilantik berasaskan undang-undang tubuh negeri, bukan Perlembagaan Persekutuan. Menyamakan dengan undi 18 tu. Kalau kita dia suruh kita terima pakai, kita boleh buat pilihan lah. Menerima pakai akta apa-apa yang dibuat di Parlimen, kita kena masukkan dalam sidang DUN jugalah untuk terima pakai benda tu. Tak tahulah, ikutlah pada masa itu. Kan, orang nak terima tak terima. Bagi saya, pandangan saya bergantung kepada orang tu lah. Ada keupayaan tak ada keupayaan. Kalau had pun kalau orang tu bagus, rugi juga. Tak payahlah saya kata kalau macam dia tu tak payahlah 2 term. Tak payahlah kata macam tu kan. Contoh. Kalau bagus. Tak payahlah hak dia pula, rugilah kita pula. Dia tak tahu, saya tak tahu tujuan nak menghadkan tu. Mungkin kerana pergelutan kuasa lah, perebutan. Bagi saya tak ada perebutan apa. Parti saya tak berebut jawatan. Kalau parti mereka berebut jawatan, buat undang-undang kat mereka sudahlah. Jangan ada rangkung orang semua.